Petang hari cuaca redup, sekawan kambing duduk berimpun. Orang tua yang masih hidup baliklah kampung meminta ampun. Hari ni hari Jumaat, yang mana kerja balik kampung hari ni. Jumpa orang tua-tua di rumah, minta ampun dengan orang tua. Kemudian kalaulah misalnya kedua orang tua dah meninggal, ni ada satu pantun juga, buka puasa makan lada, mengelupur gelejat tanda hangat. Orang tua yang sudah tiada, ziarah kubur tanda diingat. Jadi balik kampung. Yang mana dah lama tak balik kampung, ambil peluang ni untuk balik kampung, jumpa orang tua, minta ampun, minta maaf. Kemudian ziarah kubur, baca tahlil, baca yasin. Jadi itu amalan yang kita boleh buat dalam bulan Ramadan ni kan. Jangan tunggu raya esok baru nak pergi kubur kan. Kalau kita ada masa lapang kan, balik. Hari ni hari Jumaat, penuhkan jalan. Siapa yang dah on the way balik, macam sahabat saya ni kan, dia nak ziarah pusara ibunya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat darjat. Yang mana masih lagi ada adik-beradik, saudara mara, ambil berkat bulan Ramadan ni kan. Balik ke kampung. Dah balik kampung tu pula, ziarah adik-beradik, ziarah pakcik makcik. Kita sambung silaturahim